Tahukah anda pepatung boleh terbang ke semua arah, termasuk ke belakang dan melayang di udara? Mata majmuk pepatung ada 30,000 lensa kecil, membolehkan mereka lihat hampir 360 darjah sekeliling. Pepatung adalah pemburu paling berjaya di dunia dengan kadar kejayaan 95% menangkap mangsa. Sayap pepatung diperbuat daripada membran nipis yang lebih kuat daripada plastik dan sangat fleksibel. Pepatung hidup sebagai nimfa di dalam air selama beberapa tahun sebelum bertukar jadi dewasa. Pepatung betina boleh letak ribuan telur dalam seumur hidup mereka untuk kekalkan spesies mereka. Terdapat lebih 5,000 spesies pepatung di seluruh dunia dengan warna dan saiz berbeza-beza. Proses pepatung keluar dari kulit nimfa dan terbang pertama kali adalah momen paling ajaib alam. Pepatung membantu kawal populasi nyamuk dan serangga perosak, menjadikan mereka hero alam semula jadi kita. Keajaiban pepatung mengingatkan kita betapa indahnya ciptaan Allah dan kepentingan menjaga alam sekitar kita.